Si minyak. Kau 12. 200. Mana bang? Buat apa? Selesai isi minyak. Si minyak. Pukul 12. Kau 12. 200. Ni berapa ni? Hak ni berapa ni? Minyak? Pandang. 186 Ni hak ni berapa? Paling besar. Habis dah isi minyak. Yes, dia tak lagi isi lah. 200. Okay, alhamdulillah guys. Kita baru selesai isi minyak tadi. Rupanya 200 tadi. Bukan sebab full. Sebab dia dah limit. Dia dah limit RM200 je. Kita tak tekan berapa amount kita nak tadi. Jadi kita isi sekali lagi. Rupanya dekat RM100 lagi. Apa orang panggil? Tak cukup. So total di Menara Resik ni dekat RM800 minyak. Belum naik lagi. Kejap lagi 5 minit lagi pukul 12. Minyak naik lagi 80 sen diesel. Jadi RM5.52. Jadi kalau isi full tank tak tahulah berapa ringgit. Tu pun tadi bukan kosong terus minyak. Ada lagi separuh. Kalau kosong terus tadi haruslah 1000 habis gitu saja. Jadi guys, pada yang nak sewa van, pada yang nak sewa van, jangan tanya kenapa harga mahal sangat. Memang minyak mahal guys. Memang minyak mahal. Kalau boleh murah, kita bagi murah. Sama-sama kita doakan situasi menjadi lebih reda.